Persoalannya hari ni orang bagi banyak boleh dikategorikan. Kalau rasuah antaranya beri juga, kan? Orang ambil, orang bagi, kita ambil contoh, kan? Tapi dalam konteks kalau diberi kepada seseorang yang ada jawatan bernilai, dalam konteks kita lebih RM500 nilainya contoh, maka jadi rasuah lah. Contoh bagi jam tangan, bagi ganti tayar kereta. Kita ketua jabatan, tiba-tiba ada orang hantar, Ustaz, kita tengok tayar kereta Ustaz botak ni, kita nak gantilah. Kan, tayar sebiji 500, 4 dah 2,000 contoh lah. Maka saya sedekah dengan Ustaz ni. Sedekah apa? Itu bukan sedekah, sebab kita ada jawatan. Saya tengok minggu depan ada satu tender projek melalui kita, kita verify atau kita mencadangkan, dah tak jadi pemberian yang dikatakan sedekah. Jadi banyak kategori pemberian ni. Tapi dalam konteks ini kita bagi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa-apa lah tuan, dan mencari keredaan Allah. Tujuan kita bagi tu dekat diri pada Allah. Bukan dekat diri untuk dapat tender. Itu dah lain, pemberian. Juga memberi maksud pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Dia bagi tu, orang nak bagi. Macam surau saya lah, saya pengurusi surau, tiba-tiba ICU nak bagi tandas, kan? Nak bagi tandas, okey, kita terima lah bagi tandas. Bagi tandas free, siapa tak nak ambil, kita ambil lah, kan? Tapi jangan letak syarat, begini begitu, tak ada. Kita ambil tanpa syarat, dia pun beri tanpa syarat, dia bagi je, kan? Maksudnya pemberian itu tanpa ada waktu ke, tanpa ada syarat tentu. Maka sedekah lebih luas daripada sekadar zakat maupun infak. Jadi dia lebih luas lah. Kalau wakaf dia special. Orang kata kalau wakaf tanah, dia kena tertentukan tanah mana, dibuat kat mana, kan? Kalau infak, wakaf tu lah, kan? Kalau sedekah dia umum, Kerana itu sedekah tidak hanya bererti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Dia boleh sebut sedekah, dia bukanlah hanya sekadar kepada harta. Sebab tu Nabi sebut tadi, senyum, bantu orang, lapangkan orang, hilangkan kesukaran di jalanan, buat baik, tu semua tu sedekah, tuan.